PKR kini parti kepada rasuah. Hari itu kes rasuah melibatkan orang kuat PKR supol kepada Anwar. Hari ini kes ahli parlimen PKR pula. Esok lusa, jangan sampai Presiden PKR pula yang terpalit dengan rasuah. Ahli Parlimen Parti Keadilan Rakyat ataupun PKR didakwa telah meminta 10 juta ringgit dari Victor Chin untuk selesaikan skandal mafia korporat. Bagaimanapun, Victor berkata beliau hanya menyediakan 9.5 juta ringgit pada peringkat awal. Manakala baki RM500,000 tidak pernah diserahkan kerana isu berkenaan tidak diselesaikan. Kini Victor menggesa supaya ahli parlimen tersebut pulangkan semula 9.5 juta ringgit sebelum 30 Mac. Jika tidak, identiti ahli PKR itu akan didedahkan. Apa nak jadi dengan kerajaan hari ini? Presiden PKR Anwar Ibrahim hampir hari-hari berucap untuk melawan rasuah, sibuk menyerang parti pembangkang sampai tak nampak masalah parti sendiri. Saya ingin menggesa supaya ahli parlimen yang didakwa itu mestilah disiasat segera oleh SPRM dan polis secara bebas dan tulus. Dan jika perlu, tubuhkan RCI atau pasukan khas bebas supaya rakyat nampak kerajaan benar-benar serius melawan rasuah dan bukan sekadar memilih bulu. Dan akhir sekali, pengajaran daripada isu ini sangat jelas. Dalam politik, ianya bukanlah tentang siapa yang paling kuat bercakap tentang integriti, tetapi ianya tentang siapa yang masih kekal berintegriti ketika diuji dengan kuasa yang diberi.